Haji merupakan ibadat yang terakhir dalam rukun Islam. Setelah semua orang melaksanakan semua rukun-rukun dengan syahadah, solat, puasa, zakat, maka setiap orang akan ingin menunaikan ibadah haji. Namun ibadah haji bukan sesuatu yang boleh dipilih bila sebenarnya yang seseorang nak pergi. Kerana ia bukan hanya berkait dengan kewangan dan kemampuan, bukan hanya berkait dengan kesihatan semata-mata, tapi ia berkaitan dengan panggilan daripada Yang Maha Esa. Orang-orang yang dapat panggilan daripadanya, maka dia akan dipanggil untuk menjadi tetamunya. Sebab itu, orang bila menunaikan ibadah haji, dipanggil dengan satu gelaran yang istimewa. Namanya Duyufur Rahman ataupun tetamu Allah. Sebagai ingatan bahawasanya seseorang yang datang menunaikan ibadah haji, dia bukan tetamu manusia, tetapi tetamu Allah yang Maha Esa. Bila seseorang jadi tetamu, maka dia perlu berakhlak seperti yang diinginkan oleh tuan rumah. Sebagai ingatan kepada kita, apabila seseorang dia telah terpilih menjadi tetamu Allah, maka perkara yang perlu dilakukan pertama-tamanya, apa dia? Itulah dia bersyukur kepada Allah atas pilihannya terpilih menjadi tetamunya. Kerana semua orang nak jadi tetamu, tetapi bukan semua orang yang Allah pilih. Kita pernah dengar ada orang yang ada duit tetapi buat macam-macam tak dapat hadir. Ada orang yang mungkin dah sampai ke lapangan terbang Jeddah tetapi akhirnya terkandas di sana. Kita pernah dengar juga ada orang yang tak ada apa-apa, tiba-tiba dah sampai menjadi tetamunya. Duit tak ada, kesihatan pun mungkin cukup-cukup, namun telah berada di Arafah dan berwukuf. Kenapa? Kerana ini pilihan daripada Allah. Sebab itu, kalaulah kita terpilih menjadi tetamunya, panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kerana ada di sana kebaikan yang Allah inginkan daripada kita dan ada perkara yang Allah ingin berikan kepada kita. Apatah lagi, ketika kita menunaikan ibadah haji, perkara yang ingin kita harapkan sudah tentu keampunan daripada Yang Maha Esa. Mulakan perjalanan haji kita dengan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kalau kita belum melaksanakan sujud syukur apabila dapat surat tawaran, maka lakukan sekarang. Ucapkan terima kasih kepada Allah. Mulakan langkah kita dengan bertaubat kepadanya, dengan kita beristighfar setiap hari agar perjalanan kita nanti ke tanah suci dimulai dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera, membawa kepada penerimaan nanti kita di sisi Allah apabila berada di bumi Arafah.